to channel Bro Syirah. So hari ni aku nak cerita lah pasal Hari Raya Aidiladha. Tahun ni aku raya single. Tahun lepas aku raya dengan Takif. Aku raya dengan Van Takif lah. Yang kau tahu dekat dia sekarang dah dapat 100 subscriber. So aku dah raya dengan Van Takif. Aku tak seronok. Tadi aku pergi tempat lembu, tapi aku tak solat raya. Kalau ni kan Kalau ni orang solat raya, tapi aku tak solat raya. Sebab tidur lah, malas lah. Okay. Lepas tu aku pergi ada 20, aku sudah dalam 20 ekor sini. 20 ekor, aku pergi masjid 20 ekor. Gila lah weh. Lembu dia ni besar ni. Lembu dia besar ni. Potong sebelah. Tapi lembu tadi ada gitu. Macam jatuh lah, nak jatuh macam ni. Macam tu. Dia macam biasalah lembu bila ada keris belah dia ada darah sini. Ada darah sini kan. Tak tahulah. Lepas tu first time tu. Tapi dan korban aku tak sampai lagi korang. Tak sampai lagi. Aku tak tahu bila nak sampai. Mungkin esok ataupun hari ni, aku tak tahu. Tapi aku rasa esok sini. So dan korban aku tak sampai lagi korang. Korban aku tak sampai lagi. Lepas tu tak apalah kan. Sebab patutnya ayah aku kata tak nak balik kampung. Jadi aku tak balik kampung lah tahun ni. Tahun ni aku raya single. Jadi gitu. Aku tak raya lah dengan korang-korang. Ada Fataki, Kain Nazazah sudah. Dia orang dah beraya kat rumah Temeloh, kat rumah Pahang lah. Itu Pahang. Tapi korang tak tahu. Alamat rumah tak dia bagi tahu. Kalau bagi tahu korang tahu. Tapi Temeloh lah jawapannya. Rumah kat Temeloh. Okay. So tahun ni aku raya single lah. Tak apa lah. Aku raya single. Single okay, single. Tak ada single tu maksudnya tak ada sepupu lah. Raya seorang duduk rumah. First time lah aku dah duduk rumah. Tapi ada pernah dulu aku raya single. Tapi masa tu Taki seorang je ada. Taki ada kat kampus seorang. Hasan dia ada kat rumah dia. Macam tu lah. Kalau sekarang aku yang single. Masa tu Hasan tak single lagi. Hasan single. Masa single tu masa aku tak ada. Masa tu Taki seorang. Taki single. Aku single. Hasan single. Sekarang ni aku yang single. So pertama kali jadi single. Okay lah. Jadi sampai situ saja dalam video kali ni. Aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia lah. So aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Jadi sampai situ lah. Sampai situ saja dalam video kita kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Subscribe. Bye. Korang dah sampai belum? Dari korban korang? Aku tak sampai lagi. Bye.